yang hadir. Terima kasih kepada syarikat Nutrilife kerana memberi peluang untuk saya berkongsi pengalaman penggunaan produk Nutrika. Penggunaan ini daripada yang digunakan oleh mak saya lah. Ini skalanya bermula dah 6 bulan dulu ya, dalam usaha saya mencari penawar untuk mak saya yang sedang terlantar. Mak pernah jatuh pada 6 bulan lepas, menyebabkan dia tak boleh berjalan. Sekala aktiviti dia terpaksa perlu diuruskan oleh anak-anak lah. Macam-macam cara dah saya cuba. Saya pernah buat akupuncture, ambil macam-macam jenis umpat lah. Tak nampak progres, masih lagi dalam keadaan tak boleh bangun. Dan disebabkan terlantar, saya perasan mak pelan-pelan ingatan dia pun dah semakin merosot. So sehinggalah pada 28 hari bulan 12 yang lalu, saya diperkenalkan dengan produk Nutrika. 28 saya diperkenalkan produk ni, saya bagi mak saya makan malam. Malam tu juga saya bawa balik, saya bagi mak saya makan. Keesokan harinya, mak saya bagi tahu, alhamdulillah dengan asbab Nutrika ni, dengan izin Allah, mak saya cakap anggota badan mak saya, tangan dan kaki macam ada satu tenaga elektrik yang menarik-narik urat tu. Saya tak pasti macam mana, cuma mak kata macam tangan dan kaki mak macam ada elektrik. Dan yang paling magic pula, hari kedua, kesan daripada pergerakan macam elektrik dikatakan dekat tangan dengan kaki tu, hari kedua mak saya dah boleh genggam tangan dia. Selamanya dah terlantar, makan tak boleh guna tangan, semua kena bersuap. Sekarang dia dah, lepas 2 hari makan, dia dah boleh suap makanan dengan sendiri. Dan selepas 7 hari, mak saya pelan-pelan boleh bangun. Boleh pakai tongkat, tak pakai tongkat 4 lah. Dan tongkat 4, dan sehingga kini baru 2 bulan makan, 2 bulan lebih. Makan sehari 2 sachet, pagi sekali, malam sekali. Hari ini mak saya dah boleh berjalan menggunakan tongkat. Daripada tongkat 4 tu, yang mula dibangun 7 hari tu guna tongkat yang 4 kaki. Hari ini mak saya dah boleh berjalan menggunakan tongkat 1 je. Alhamdulillah, saya berharap semoga dengan asbab penggunaan Nutrika dengan izin Allah, satu hari nanti mak saya boleh berjalan tanpa menggunakan tongkat. Dan perkongsian saya sebenarnya ini, saya berharap saya dapat sebar luaskan lagi kebaikan Nutrika ni kepada masyarakat kat luar sana. Semoga sama-sama dapat memberi yang terbaik, kesihatan terbaik pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada yang tersayang. Kita dapat kehidupan yang lebih ceria, bahagia, insya-Allah. Terima kasih.